Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi para hambatan kamu yang terjemahkan ini yaitu kepada Abi sekeluarga, Walid sekeluarga, dan kepada seluruh tungku-tungku yang anda menaung di dalam berbesalam. Tak kala wata dengan tawajah ijah untuk semana iaitu ijarah dengan sunat dan baca doa iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyil qayyum da'imun la yamutu bi anhi khairun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak kala awak tak kantau pakaian iaitu pakaian mayat, nyo kali tak pakai jarah. Nah itu nilai langkah pertama taurus mayat. Kupu guna taurus mayat nak bina kotoran-kotoran nak keluar mandumbak mayat. Siapa pada ucul urut mayat. Wadah kali tak urut permayat nyo bina-bina kotoran lambang mayat bandung kat tepi. Langkah selanjutnya iaitu tak boleh bina najis yang kat tepi permayat. Kapun ni dacok yang mutlak. Dacok yang mutlak dan siram itu kepada mayat. Dacok yang mutlak. Bina mayat lah. Kalau dia mayat. Wadah dah play iya. Untuk dah hilangkan najis, ini senang dah baca doa. Nawaitul istinja'a minal maiti lillahi ta'ala. Nan itu selama nego. Soalnya selanjutnya, inan sekurang-kurangnya tak lah guna nego. Selanjutnya tinggal tu dia berdua ada penonton ada buah nyan belana kotoran hanali kali hanali warna kuning kali madu. Itu tahap selanjutnya dia kalau tak boleh bapa mayat cacok gapu itu tak sembal bak dubur ataupun kubur mayat supaya kupu guna ada sumbat dengan kapur tersebut nak baik le itu biar kotoran-kotoran yang mantang nak dalam perut mayat. So apa? Itu tahap selanjutnya tolong sembahyang mayat. Baik kalau anadi. Yang mutlak itu untuk potong sembahyang mayat. Kapun jaro dia. Lagi biasa saya akan di tengah tuan saya go. Nyupai aku dengan menyek dia go. Selanjutnya Rawiyah. Saban saya lagi Rawiyah.
Selanjutnya iaitu berkumur. Selamat Hego. Itu selanjutnya ramuka. Yang tak kalah dengan ramuka dan sunat itu dah baca doa. Itu nawait wadada ramuka. Nawaitul doa li hadal maiti fardhan lillahi taala. Hego, selamat Hego. Selanjutnya itu singkai. Selamat Hego aja. Selanjutnya Rawiyah. Lanjut kepada ulai. Okey. Lanjut kepada bingung. Dan selanjutnya iaitu wakil. Sama kita saksikan bagaimana cara susunnya memandikan mayat. Yang kali iaitu potong sembahyang mayat. Langkah selanjutnya iaitu persemalam mayat. Sembahyang mayat tak ia mutlak. Wajah itu yang mutlak anda nak sunat iaitu dia baca doa wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Alian alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran. Tak kala wajah dapat ia dia ada dua mayat. Dia awali pun itu dahun mayat. Ini sunat dia baca nawaitul ghusla li hadzal maiti fardhan lillahi ta'ala. Nyampe ini sehingga sampai merata malu. Selanjutnya saya sampai mata. Dah rawiyah, selanjutnya baru tengok. Bangka ia kamar madu-madu mayat, iaitu tahu pada mayat supaya nak boleh daripada kalang-kalang madu. Kita bagaimana bisa kita jadi seperti itu. Kemudian kita dimandikan, kemudian kita dikafankan ke bawah. Itu bau sabun-sabun. Kalau pakai
adalah menjadi sebuah perjalanan. Kalau tidak ada ini